Ni memang tak boleh tidur daripada pagi. Asyik bunyi ni. Ni, terang nak lalu ni. Allah, siapa dia terang nak lalu ni? Elah mengintai polis buat kerja kat luar tingkap. Oh, dia tinggal kat sini. Ya, ni tinggal kat ni. Ayat urgency ni, dia keluar daripada sini. Okay, keluar dah. Keluar dah, keluar dah. So, dia akan lalu, dia akan U-turn ke sini. Tak. I rasa terang tak duduk dekat hotel murah ni. Dia duduk dekat Grand Hyatt. So, dia U-turn, baru bangun tidur, mau pergi meeting dekat KL dengan menteri-menteri. Bukan kereta teram, saya kenal kereta teram mana satu. Yang bukan VIP, yang biasa-biasa, Cak Ayam baru boleh lalu. Dah pergi. Toyota Vios, Myvi baru boleh bergerak. Okay.